Apa masalah sebenarnya dengan FOMO trading ni? FOMO trading ni selalunya kita kaitkan dengan masalah emosi lah dalam trading ni. Sebab orang tu jenis tak sabar-sabar, takut terlepas entry. Kena naik laju sikit terus nak cepat-cepat tekan sell kan. Sebab takut terlepas entry. Nanti kalau naik banyak rugi pula kan, tak masuk. So itu adalah salah satu masalah seorang trader. Yang mana kalau FOMO ni tak dibendung, dia boleh jadi barah lah. Account tu boleh blow up, boleh rugi. So macam mana kita nak selesaikan masalah FOMO ni? First, korang memang kena ada salah satu strategi yang betul-betul mantap, yang betul-betul korang nak ikut. Korang kena buat rules korang. Kalau sampai dekat kawasan support, apa yang korang kena tengok dulu? Adakah kena tengok reverse candle, momentum, baru korang boleh entry? Kalau tak ada benda tu, tak payah entry. So korang kena setkan benda tu. Yang kedua, andai kata aku dah setkan dah rules untuk trade tapi aku tak ikut. So apa denda yang patut aku kenakan untuk diri aku sendiri? Kalau ikut cakap guru aku lah, kau kalau tak ikut kau punya rules, kau kena belanja wife kau RM1,000 setiap kali kau tak ikut rules. So korang berani ke tak? Kalau berani, maksudnya korang memang betul-betul nak berjaya. Tapi kalau korang tak berani, sampai bila-bila lah korang memang akan FOMO, memang tak akan ikut rules. Ketiga, buat apa? Andai kata kalau tak ada setup, so buat apa? Ni nampak ni, tangan ni buat apa? Tangan ni masuk poket. Jangan buat apa-apa. Tunggu sampai ada setup, baru keluarkan tangan kau. Tekan mouse ni. So selagi tak ada setup, jangan buat apalah. Bila ada entry, bila ada setup, korang dah yakin dengan rules korang, mesti dia akan sampai entry yang korang nak tu. So tak perlu nak FOMO. So kalau nak lebih banyak tips tentang trading, jangan lupa like, komen dan share Pakar Chat.